use of the words uncle and auntie to refer to older people in Malaysia is something that I absolutely love because it's not something we have in the West at all. And when I first came into Malaysia in like 2011, I think it was, I was in my early to mid 20s. You guys can do the maths. But I would have these little kids coming up to me and calling me uncle, uncle. And I'm like, I'm not your uncle, because of course, in the West, in the UK, uncle is a term reserved for like your mother's brother, your father's brother. It's not a term we use colloquially in the same way that you guys do in Malaysia. But obviously it's something I've learned, I understand what it means. It's just a term of respect, of endearment for older people. Pernahkah anda perasan, di Malaysia ni ada satu perkara yang sangat unik. Tak kira kita kenal atau tak kenal, umur muda ke tua, tiba-tiba saja kita boleh dipanggil uncle atau auntie. Kadang-kadang yang panggil tu budak kecil, kadang-kadang orang dewasa, dan paling kelakar, ada masanya kita sendiri rasa, aku ni nampak tua sangat ke hari ni. Selamat datang ke Arus Perdana. Kali ni kita nak borak santai pasal budaya. Panggilan uncle dan auntie yang buat orang luar keliru, tapi buat orang tempatan senyum. Bagi orang Malaysia, panggilan uncle dan auntie ni bukan soal umur semata-mata. Ia lebih kepada cara hormat dan mesra. Budak kecil diajar sejak awal. Kalau jumpa orang dewasa, panggil uncle atau auntie. Tak kira orang tu jiran, peniaga atau orang yang baru jumpa 5 saat lepas tu, ada orang luar yang terkejut bila dipanggil uncle walaupun umur baru 30-an. Dalam kepala mereka mungkin terus fikir, cepatnya aku nampak tua. Tapi sebenarnya, itu bukan hinaan. Itu tanda kita diterima sebagai orang dewasa yang dihormati. Yang lucunya, budaya ni boleh jadi sangat fleksibel. Kalau kita nampak muda sikit, orang panggil abang atau kakak. Tapi kalau hari tu kita nampak penat, mungkin sebab kurang tidur, tiba-tiba naik pangkat jadi uncle. Sistem ni memang tak ada manual, tapi semua orang Malaysia faham. Dan yang menarik, panggilan ni buat jarak sosial jadi dekat. Tak perlu nama penuh, tak perlu formal sangat. Sekali dipanggil uncle, terus rasa macam ada hubungan kekeluargaan kecil. Bagi orang luar, ini budaya yang pelik tapi manis. Di negara mereka, orang asing dipanggil dengan nama atau langsung tak bertegur. Di Malaysia, satu panggilan uncle atau auntie sudah cukup untuk mulakan perbualan. Ia buat suasana jadi selesa, tak tegang dan lebih manusiawi. Jadi kalau anda pernah rasa terkejut dipanggil uncle atau auntie, jangan risau. Itu bukan tanda usia, itu tanda anda sudah termasuk dalam budaya kita. The use of the words uncle and auntie to refer to older people in Malaysia is something that I absolutely love because it's not something we have in the West at all. And when I first came into Malaysia in like 2011, I think it was, I was in my early to mid 20s. You guys can do the maths. But I would have these little kids coming up to me and calling me uncle, uncle. And I'm like, I'm not your uncle because of course, in the West, in the UK, uncle is a term reserved for like your mother's brother, your father's brother. It's not a term we use colloquially in the same way that you guys do in Malaysia. But obviously it's something I've learned, I understand what it means. It's just a term of respect, of endearment for older people. It's an absolutely wonderful, wonderful thing. But I must add, when I came to Malaysia the first time, and I was in my early 20s, very, very small children would call me uncle. Now, I'm back here, I'll turn 40 in a month from now actually, and I have full-grown adults calling me uncle. Full-grown large men with beards, men taller than myself calling me uncle. And obviously that makes me feel horrendously old. But I know it's not meant in any way disrespectful. I completely understand. It's actually a very respectful thing if a young man, even if he is 30, calls me uncle, because it shows that he's like shown me some respect. And I do have to agree now, thinking about it, that does seem to be more respectful, because now when I look back and I think, actually, yeah, calling people older than yourself by their first names, it's a little bit chummy, as I'd call it in the UK, a little bit matey. We should show some respect. Uncle, auntie, I absolutely love it. Oh, hi. Hi, Uncle. How can I help you? Wait. I'm not your uncle. Selepas melihat sendiri reaksi orang asing yang keliru, hairan dan ada yang ketawa kecil bila dipanggil uncle atau auntie, sebenarnya kita boleh faham kenapa budaya ini nampak pelik di mata mereka.
Di banyak negara barat, hubungan sosial sangat berasaskan individu. Orang dewasa dan kanak-kanak berada dalam dunia yang berasingan. Panggilan biasanya formal atau terus guna nama. Jadi bila datang ke Malaysia dan dipanggil uncle atau auntie oleh orang yang tak dikenali, otak mereka terus mencari maksud lain. Mereka fikir ini tentang umur, rupa atau status. Sedangkan bagi orang Malaysia, maksudnya jauh lebih ringkas dan lebih lembut. Fakta pertama yang penting ialah Malaysia dibesarkan dengan budaya kekeluargaan, bukan budaya individualistik. Sejak kecil, kanak-kanak diajar bahawa orang dewasa di sekeliling mereka bukan orang asing sepenuhnya. Mereka adalah sebahagian daripada komuniti. Panggilan uncle dan auntie digunakan untuk menanam rasa hormat tanpa mewujudkan jarak. Ia lebih selamat daripada memanggil nama dan lebih mesra daripada gelaran formal. Dengan satu panggilan, hubungan menjadi manusiawi. Kanak-kanak tidak diajar untuk takut kepada orang dewasa, tetapi diajar untuk menghormati mereka. Fakta kedua ialah pengaruh masyarakat majmuk. Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, bahasa dan latar belakang. Tidak semua orang tahu nama, tidak semua orang tahu cara panggilan khusus setiap budaya. Jadi uncle dan auntie menjadi bahasa neutral. Ia melangkaui kaum, agama dan bahasa. Seorang kanak-kanak Melayu boleh panggil peniaga Cina sebagai uncle. Seorang kanak-kanak India boleh panggil jiran Melayu sebagai auntie. Tanpa sedar, budaya ini menyatukan komunikasi harian. Ia bukan sistem yang dirancang oleh kerajaan atau buku teks, tetapi terbentuk secara semula jadi dalam kehidupan seharian. Fakta ketiga, yang sering orang luar tak perasan, ialah budaya hierarki lembut. Di Malaysia, hormat kepada orang yang lebih tua sangat ditekankan, tetapi bukan dengan cara keras. Kita tidak membiasakan anak-anak memanggil orang dewasa dengan nama sahaja kerana dianggap terlalu kasar. Tetapi kita juga tidak mahu panggilan yang terlalu formal sehingga membuatkan suasana tegang. Uncle dan auntie berada di tengah-tengah. Ia hormat tetapi tidak menakutkan. Mesra tetapi masih beradab. Tak apa ke saya lalu sini tak apa? Boleh saya mau cakap sama aunty boleh? Mau sembang? Aunty duduk mana? Aunty orang Malaysia? India mari. Sudah berapa lama kerja sini? Tapi anak ada lagi? Dah tak. 2 surat kali, 1 jalan. Di sinilah unsur lucu mula muncul. Kerana panggilan ini bukan berdasarkan umur sebenar, tetapi berdasarkan persepsi sosial. Hari ini anda dipanggil abang. Esok, selepas kurang tidur dan muka nampak penat, anda naik taraf jadi uncle. Ini bukan sistem saintifik, ini sistem sosial Malaysia. Dan yang menarik, kebanyakan orang tempatan akhirnya menerima dengan senyum. Kerana kita faham, panggilan itu bukan tentang usia, tetapi tentang peranan. Bila dipanggil uncle atau auntie, secara tak langsung masyarakat meletakkan kita dalam kategori orang dewasa yang boleh dipercayai. Bagi orang asing, ini satu pelajaran budaya yang penting. Yang mereka belajar bahawa di Malaysia, masyarakat masih berfungsi sebagai komuniti, bukan sekadar individu yang lalu lalang tanpa ikatan. Panggilan kecil ini mencerminkan nilai besar. Ia menunjukkan bahawa hubungan antara generasi masih hidup. Kanak-kanak boleh menegur orang dewasa bertanggungjawab, menjaga adab dan tingkah. Laku kerana mereka sedar mereka dilihat sebagai uncle atau auntie, bukan orang asing. Dan ini membawa kepada fakta seterusnya yang jarang dibincangkan. Budaya panggilan ini sebenarnya mencipta rasa keselamatan sosial. Kanak-kanak lebih berani meminta tolong. Orang dewasa lebih peka terhadap tingkah laku mereka di khalayak ramai. Bila semua orang dipanggil uncle atau auntie, secara tak langsung wujud tanggungjawab moral. Kita bukan sekadar orang lalu, kita sebahagian daripada persekitaran. Sebab itu bila orang asing ketawa ataupun rasa pelik, sebenarnya mereka sedang melihat satu sistem sosial yang berfungsi dengan cara yang berbeza daripada negara mereka. Mereka datang dari budaya yang sangat menjaga ruang peribadi. Malaysia pula menjaga ruang kemanusiaan. Dua-dua ada kelebihan. Tetapi apa yang penting, budaya ini tidak wujud untuk merendahkan sesiapa. Ia wujud untuk memudahkan hidup bersama. Jadi jika ada orang asing yang berkata, "Kenapa semua orang panggil saya uncle? Saya belum tua." Sebenarnya jawapannya mudah. Itu bukan label umur. Itu tanda anda sudah diterima sebagai sebahagian daripada ruang sosial. Anda bukan orang luar sepenuhnya lagi. Anda sudah masuk ke zon keluarga kecil masyarakat Malaysia. Dan disitulah nilai yang jarang disedari. Dalam dunia yang semakin individualistik, panggilan uncle dan auntie mungkin nampak remeh. Tetapi ia membawa mesej bahawa hubungan manusia masih penting.
bahawa hormat boleh disampaikan dengan mesra dan bahawa komuniti masih hidup walaupun tanpa disedari. Akhirnya, bila kita lihat semula budaya panggilan uncle dan aunty ini, kita sedar ia bukan sekadar tabiat atau kebiasaan tanpa makna. Ia adalah cerminan bagaimana masyarakat Malaysia membina hubungan antara manusia. Dalam dunia yang semakin pantas dan individualistik, kita masih mengekalkan cara untuk menjadikan orang asing rasa dekat. Satu panggilan kecil sudah cukup untuk memecahkan tembok sosial. Bagi orang luar, ia mungkin pelik. Bagi kita, ia adalah cara untuk berkata, kamu selamat di sini, kamu dihormati, dan kamu sebahagian daripada persekitaran ini. Budaya ini juga mengingatkan kita tentang tanggungjawab bersama. Bila dipanggil uncle ataupun aunty, secara tak sedar kita membawa peranan. Kita lebih berhati-hati dengan tingkah laku, lebih peka dengan keadaan sekeliling, dan lebih bersedia membantu jika diperlukan. Inilah nilai yang jarang disebut, tetapi sangat besar maknanya. Hormat tidak dipaksa, ia tumbuh melalui kebiasaan. Dan kebiasaan inilah yang membentuk masyarakat yang lebih berperi kemanusiaan. Bagi orang asing yang baru mengenali Malaysia, pengalaman ini mungkin menjadi kenangan kecil yang mereka bawa pulang. Mereka mungkin ketawa, mereka mungkin keliru, tetapi lama-kelamaan mereka faham. Mereka faham bahawa di Malaysia, hubungan manusia lebih penting daripada formaliti. Kita tidak terlalu terikat dengan gelaran, tetapi kita menjaga adab. Kita tidak memerlukan peraturan bertulis untuk berbuat baik kerana budaya itu sudah hidup dalam kehidupan seharian. Sebelum video ini berakhir, saya ingin ajak anda berfikir sejenak. Pernahkah anda sendiri tersenyum bila pertama kali dipanggil uncle atau aunty? Pada umur berapa anda mula terima panggilan itu dengan hati yang terbuka? Dan pada pendapat anda, adakah budaya kecil seperti ini yang sebenarnya menjadikan Malaysia terasa lebih hangat dan berjiwa di mata orang luar? Kongsikan pandangan dan pengalaman anda di ruangan komen. Setiap cerita kecil membuka kefahaman yang lebih besar. Jika anda rasa kandungan seperti ini memberi nilai dan membuka perspektif baharu, jangan lupa untuk tekan butang suka, kongsikan video ini dan langgan Arus Perdana. Kita akan terus bercerita tentang Malaysia, bukan dengan nada mengajar atau meninggikan diri, tetapi dengan cara yang jujur, santai dan dekat dengan kehidupan sebenar. Terima kasih kerana menonton hingga ke akhir dan teruskan bersama Arus Perdana.